Ada satu soalan dekat TikTok ni ditanya saya, Assalamualaikum abang, boleh tak abang kongsikan tips-tips untuk menjadi kaya dan apakah amalan untuk jadi kaya? Terima kasih. Pertama yang kita kena faham adalah tak ada satu pun amalan yang kita kata bersandarkan daripada hadis mahupun ayat Al-Quran yang menceritakan nak jadi kaya. Tak ada. Kesemuanya hanyalah dakwaan daripada tok guru, daripada ustaz-ustaz ataupun syekh-syekh yang mendakwa sedemikian. Barangkali benda tu datang daripada pengalaman mereka ataupun secara warisan daripada guru-guru mereka. Itu sahaja yang kita boleh kata. Yang kedua adalah dakwaan-dakwaan sebegini sebenarnya memang kita kata tak sepatutnya berlaku lah. Sepatutnya apa yang patut difaham oleh masyarakat adalah agama ni dia bukan saja duduk beramal dengan amalan tertentu pun mai kekayaan. Bukan. Tapi sebaliknya apa yang mereka perlu faham adalah agama ni memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Sebagaimana yang telah difahami oleh para nabi dan juga sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Agama ni dia bukan magic. Letak nama Yusuf jadi handsome. Tak ada. Saya pun Irfan Yusof, letak Yusof tu pun muka saya tak handsome mana pun. Sampai kan kawan saya kata, oh hang nama Yusof siapa? Hang tak handsome lah. Hang tu nama Muhammad yang terpuji tapi perangai pun macam bangsat. Macam mana? Hang nak kata apa? Agama bukan macam kita pergi hotel. Kita nak kata, oh saya nak hotel macam ni, bilik dia macam ni, makanan macam ni. Bukan. Tapi agama yang sebenar adalah kita ni berjuang. Kita berkorban. Sebagaimana ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 214. Yang maksudnya Allah Ta'ala kata, adakah kamu fikir bahawa kamu akan masuk syurga tanpa kamu ni diuji pun? Sebagaimana orang-orang yang dahulu pernah diuji. Mereka dulu pernah musnah harta benda. Mereka dulu pernah digoncang oleh ancaman musuh. Sampaikan Rasul dan mereka yang ikut Rasul ni pun berkata, bilakah pertolongan Allah itu akan datang? Ketahuilah, pertolongan Allah itu dekat. Itulah agama yang difaham oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan rasul-rasul yang terdahulu. Bukannya duduk melepak, duduk gedebang-gedebung, pun mai kemenangan, pun mai kekayaan. Bukan macam tu. Wallahu a'lam. Jadi fikir-fikirkanlah.